Wanita mengadu hidup ini susah. Tapi tahukah anda, Allah tidak janji pun hidup ini sentiasa senang. Allah janji dalam Al-Quran, hidup ni ada waktu senang, ada waktu susah. Dan banyaknya susah lah. Firman Allah, janganlah kamu mengaku beriman sebelum kamu diuji. Kita rujuk wanita-wanita yang dijanjikan syurga. Maryam ditakdirkan tidak ada pasangan. Fatimah radhiyallahu anha ditakdirkan anak-anaknya mati dibunuh. Aisyah radhiyallahu anha ditakdirkan tidak ada keturunan. Sumayyah ditakdirkan mendapat tuan yang zalim, yang menyeksa, membunuh suaminya dan membunuh Sumayyah. Asyah ditakdirkan mendapat suami sejahat Firaun. Khadijah radhiyallahu anha mati selepas dipulaukan di lembah Abu Muttalib, kekurangan zat makanan. Maka wanita-wanita syurga ni Allah uji dia, kerana hidup ni memang tempat susah. Namun Allah janji siapa yang sabar, Allah bersama dengan orang yang sabar. Dan siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Maka Rasulullah telah pergi ke neraka dan mendapati di neraka ramai perempuan. Bila ditanya kenapa, kerana tak bersyukur. Maka pesanan untuk kita semualah, bersyukurlah dengan segala nikmat Allah. Walaupun sekecil-kecil nikmat, bersabarlah dengan segala ujian, walaupun sebesar-besar ujian. Oha.